Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Aisamuddin bin Muhammad Yusri daripada kelas GS 22 daripada program PDPP. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan ataupun berkongsi berkaitan dengan tugasan bagi subjek profesionalisme keguruan. Okay, baik, jadi saya kongsikan paparan slide terlebih dahulu. Okey, baik. Jadi saya akan membentangkan berkaitan isu di sekolah yang berkait dengan kod etika keguruan Malaysia dan juga hak asasi manusia. Jadi untuk tajuk saya akan membentangkan berkaitan dengan dilema disiplin sekolah, iaitu antara kod etika keguruan dan hak asasi manusia. Jadi apa yang saya akan membentangkan adalah berkaitan dengan isu yang kritikal dalam pendidikan Malaysia masa kini, iaitu tentang disiplin sekolah, yang mana kita akan meroka bagaimana para guru di Malaysia berhadapan ataupun menempani cabaran bagi mengekalkan disiplin yang berkesan dan dalam masa yang sama masih lagi menghormati hak asasi manusia dan juga mematuhi kod etika keguruan Malaysia. Okay. Jadi saya akan menerangkan terlebih dahulu berkaitan dengan pengenalan. Okey, baik. Jadi di Malaysia ini masih lagi hangatlah perdebatan mengenai dengan penggunaan hukuman fizikal yang berlaku di sekolah, seperti contoh penggunaan rotan, yang mana mungkin penggunaan rotan ni telah pun dilakukan ataupun diadakan sejak beberapa dekad yang lalu, dan dalam beberapa tahun kebelakangan ini isu ini semakin hangat diperbincangkan. Berikutan terdapat kesedaran yang mungkin saya kira semakin meningkat terhadap hak asasi manusia, ataupun kita lebih menjurus kepada hak asasi kanak-kanak bagi murid itu sendiri, dan juga perubahan dalam ideologi pendidikan. Jadi sekarang ini masalah yang dihadapi oleh guru-guru di Malaysia adalah bagaimana mereka untuk mengekalkan disiplin yang berkesan dalam bilik darjah tanpa penggunaan hukuman secara fizikal yang mungkin pada masa kini kita lihat perkara tersebut bercanggah dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan juga kod etika keguruan Malaysia yang moden. Jadi saya akan mengupas tentang dilema ini dan mengaitkan dengan aspek kod etika keguruan Malaysia, perundangan tempatan dan juga hak asasi manusia yang dihadapi oleh para guru di Malaysia. Okay, baik. Jadi perkembangan terkini dalam dasar disiplin di sekolah. Jadi sejak beberapa tahun kebelakangan ini terdapatlah beberapa perubahan yang ketara dalam dasar dan juga peraturan yang berkait dengan
disiplin di sekolah. Walaupun hukuman ronta itu masih lagi dibenarkan, mungkin dalam konteks yang tertentu, dan juga mungkin ada prosedur-prosedur yang lebih ketat, terdapat pergerakan ke arah pengurangan penggunaan ronta tersebut dan juga menggalakkan kaedah-kaedah alternatif yang lain. Jadi pada tahun 2022, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, telah mengeluarkan keliling yang mengetatkan prosedur pelaksanaan hukuman rotan di sekolah. Dan mengikut garis panduan yang terkini, hukuman rotan hanya boleh dilaksanakan oleh yang pertama pengetua ataupun guru besar di sekolah, ataupun yang kedua adalah guru disiplin. Tapi guru disiplin tersebut adalah guru disiplin yang telah diberikan kuasa oleh pengetua ataupun guru besar, dan hanya untuk kesalahan-kesalahan yang tertentu saja. Selain itu, hukuman rotan untuk pelajar perempuan juga dilarang sama sekali. Jadi saya akan berkongsikan sedikit tayangan video, klip video berkaitan dengan penggunaan rotan di sekolah. Guru besar atau guru yang diberikan kuasa. Ia tertakluk kepada garis panduan yang ketat seperti dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan selain itu, iaitu ibu bapa atau orang awam tidak boleh mengambil tindakan fizikal termasuk rotan terhadap murid yang melakukan kesalahan. Berdasarkan perundangan sedia ada, juga hukuman rotan tidak boleh dilakukan di halayak ramai atau tapak perhimpunan sekolah selain tidak boleh dikenakan ke atas murid perempuan. Jelas Fadlina, hukuman rotan adalah antara bentuk hukuman yang boleh dikenakan terhadap murid yang melakukan kesalahan berat termasuk kesalahan buli. Namun tidak bertujuan mendera, sebaliknya untuk membimbing dan mendisiplinkan murid. Ia boleh dilaksanakan oleh pihak diberi kuasa dengan mengikut garis panduan ditetapkan. Dalam pada itu, beliau menjelaskan pendekatan bersifat membina seperti bimbingan kaunseling dan pengukuhan nilai murni adalah langkah lebih efektif dalam membentuk peribadi murid yang berakhlak dan berintegriti. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat menerusi jawapan bertulis berhubung sama ada KPM bersedia membenarkan waris pelajar dibuli merotan pembuli dalam kalangan pelajar pada perhimpunan pagi di sekolah. Okey, baik. Jadi itu klip video yang berkaitan dengan itulah hukuman rotan di sekolah hanya boleh dilakukan atau dilaksanakan oleh guru besar atau ketua dan juga guru disiplin yang telah diberikan autoriti ataupun kuasa oleh guru besar. Okay, baik. Jadi kita akan sambung presentation ataupun sambung pembentangan. Okey, baik. Okay. Kita akan masuk tentang perkembangan. Okey, kita akan teruskan perkembangan yang terkini dalam dasar disiplin. Okay. Dan ni kita akan sambung berkaitan dengan perkembangan terkini dalam dasar disiplin sekolah. Dan pada tahun 2022, pada Ogos 2022, menurut bekas Menteri Pendidikan yang sebelum ini, dan dalam satu sidang media juga beliau mengatakan kementerian juga sedang mengkaji semula dasar hukuman di sekolah supaya lebih berfokus pada pembangunan disiplin diri dan juga pemulihan tingkah laku berbanding dengan hukuman
semata-mata. Okey, baik. Jadi kita teruskan dengan Kod Etika Keguruan Malaysia dan juga hukuman fizikal. Baik, jadi Kod Etika Keguruan Malaysia ni telah disemak pada tahun 2021, yang mana menekankan beberapa nilai-nilai yang teras yang secara tidak langsung mencabar penggunaan hukuman secara fizikal. Yang pertama adalah berkaitan dengan prinsip kemanusiaan dan juga kasih sayang. Dan dalam kod etika ini mengatakan bahawa guru hendaklah berpegang kepada prinsip kemanusiaan dan juga kasih sayang dalam interaksinya bersama dengan murid. Jadi penggunaan kekerasan fizikal boleh dilihat bercanggahlah dengan nilai kemanusiaan dan juga kasih sayang ini. Jadi dalam dokumen KPM bertajuk Profesionalisme Keguruan, Etika dan Tanggungjawab tahun 2022 menyatakan bahawa guru hendaklah memperlakukan murid dengan penuh hormat dan kasih sayang tanpa mengira apa-apa latar belakang, kebolehan dan juga tingkah laku mereka. Jadi disiplin seharusnya ditegakkan dalam suasana pembelajaran yang positif dan juga membina. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan tanggungjawab profesional. Jadi dalam kod etika juga menekankan tanggungjawab profesional seorang guru ini mestilah haruslah untuk memastikan perkembangan holistik murid tersebut. Jadi kajian semasa dalam bidang psikologi pendidikan yang dirujuk dalam dokumen pendidikan positif dan juga pembangunan murid holistik terbitan Institut Pendidikan Guru 2023 menunjukkan bahawa hukuman fizikal ni boleh mengganggu perkembangan emosi dan juga psikologi kanak-kanak apabila seorang murid itu mendapat hukuman seperti rotan dan sebagainya. Yang ketiga adalah amalan terbaik pendidikan. Jadi versi terkini kod etika keguruan dia sangat menekankan penggunaan amalan terbaik dalam pedagogi dan juga pengurusan dalam bilik darjah yang berasaskan bukti. Di kajian antarabangsa dan juga tempatan yang diulas dalam Jurnal Pendidikan Malaysia tahun 2022, kebanyakannya tidak menyokong keberkesanan hukuman fizikal untuk perubahan tingkah laku jangka panjang. Maksudnya menyokonglah hukuman rotan ini. Baik, slide seterusnya berkaitan dengan perspektif hak asasi manusia. Jadi kita tengok dalam Convention Hak Kanak-Kanak CRC, yang mana Malaysia telah meratifikasi Convention ini pada tahun 1995, walaupun dengan beberapa reservasi ataupun ada beberapa pindaan. Jadi dalam artikel 19 CRC mengatakan bahawa negara-negara anggota yang meratifikasi CRC ini hendaklah mengambil semua langkah perundangan, pentadbiran sosial dan juga pendidikan yang sesuai untuk melindungi kanak-kanak daripada semua jenis ataupun semua bentuk keganasan, sama ada dari segi fizikal ataupun mental. Dan pada tahun 2022, Jawatan Kuasa CRC Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mereka telah mengeluarkan satu syur ataupun cadangan khusus kepada Malaysia untuk melarang semua bentuk hukuman fizikal terhadap kanak-kanak dalam semua persekitaran
masuklah di dalam persekitaran dalam sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berkaitan dengan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia UDHR. Dalam artikel 5 deklarasi Universal Hak Asasi Manusia UDHR telah menyatakan bahawa tiada seorang pun boleh dikenakan seksaan ataupun layanan atau hukuman yang zalim sama sekali, yang tidak berperikemanusiaan dan juga menghinakan. Jadi pertumbuhan hak asasi manusia ni berpendapat hukuman-hukuman fizikal yang dilaksanakan di sekolah ini boleh diklasifikasikan ataupun boleh ditafsirkan sebagai melanggar prinsip hak asasi manusia. Jadi ini adalah perspektif hak asasi manusia yang berkait dengan larangan penggunaan rotan sebagai contoh bagi hukuman fizikal. Jadi sekarang ini kita tengok cabaran yang dihadapi oleh guru berkaitan dengan larangan penggunaan hukuman fizikal ini. Jadi cabaran yang pertama adalah berkaitan dengan kekurangan alternatif yang berkesan. Jadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh para guru ini adalah kekurangan alternatif ataupun kekurangan cara lain yang berkesan dan praktikal untuk menggantikan dengan hukuman fizikal ini. Dan dalam satu kajian yang diterbitkan oleh Institut Pengajian Guru Malaysia pada tahun 2023, sebanyak 68% guru yang melaporkan bahawa mereka tidak menerima latihan yang cukup dalam teknik pengurusan kelas, dalam teknik pedagogi tanpa hukuman fizikal, teknik yang tanpa menggunakan hukuman fizikal seperti contoh rotan. Jadi Persatuan Guru-Guru Nasional NUTP dalam kenyataan medianya pada Januari 2024 menyatakan guru-guru kita ni sedang bergelut untuk mengekalkan disiplin dalam kelas yang semakin mencabar dengan murid yang mempunyai keperluan tingkah laku yang pelbagai. Jadi kita tidak boleh hanya mengatakan jangan rotan tanpa menyediakan sebarang alternatif sebagai sebarang cadangan yang lain yang praktikal dan juga yang berkesan bagi menggantikan rotan. Jadi kekurangan alternatif yang berkesan ini dalam menangani isu disiplin dia akan memberi kesan kepada guru yang perlu mengawal ataupun menguruskan kelas yang semakin kompleks dari segi pelbagai latar belakang, pelbagai kemahiran dan juga kepelbagaian keperluan murid-murid. Jadi situasi ini lagi memburukkan lagi dengan saiz kelas yang besar, beban kelas yang beban kerja pentadbiran yang bertambah bagi guru dan juga ekspektasi ataupun ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap guru tersebut. Jadi menurut kajian kualitatif oleh Fakulti Pendidikan Universiti Malaya 2024, yang mana guru-guru menghadapi dilema berikut dalam pengurusan disiplin, antara contohnya kesulitan mengekalkan kawalan kelas tanpa autoriti yang dihormati murid. Terusnya kebimbangan tentang tindakan undang-undang jika menggunakan kaedah disiplin yang dipersoalkan.
Dan antara lain adalah keraguan tentang keberkesanan kaedah alternatif dalam konteks budaya tempatan. Jadi laporan tersebut juga mendedahkan bahawa 72% 72% guru bersetuju bahawa mereka berada dalam jurang dasar, di mana mereka ini dilarang menggunakan kaedah tradisional, yang mana kaedah rotan seperti contohnya, tetapi tidak dilengkapi secukupnya dengan kaedah alternatif yang lain yang lebih praktikal. Jadi sebagai contohnya, saya datangkan sebagai contoh, seorang guru A ini, yang mana dia seorang guru mata pelajaran pendidikan Islam di salah sebuah sekolah yang telah berpengalaman selama 15 tahun, menghadapi cabaran dengan seorang murid. Sebagai contoh, seorang murid tahun 2 yang konsisten mengganggu kelas dan enggan menyiapkan kerja sekolah. Sebelum ini, amaran dan mungkin hukuman fizikal mencukupi untuk menguruskan tingkah laku murid tersebut. Akan tetapi sekarang, tanpa latihan yang khusus dan dalam teknik disiplin yang alternatif, jadi seorang guru tersebut berasa tak boleh, tak berdaya untuk menguruskan pelajaran murid tersebut, dan beliau telah berbincang dengan mungkin ibu bapa dan merujuk kepada kaunselor sekolah, dan tanpa sistem sokongan dan kaedah alternatif yang berkesan yang lain, jadi kelas Cikgu Ahmad ni menjadi semakin tidak terkawal dan akan seterusnya akan menjejaskan murid yang lain. Jadi yang kedua, cabaran yang ditempuhi oleh guru adalah berkaitan dengan tekanan daripada ibu bapa dan juga masyarakat. Jadi terdapat juga tekanan daripada sebahagian ibu bapa dan masyarakat yang masih berpegang kepada pendekatan disiplin tradisional ini. Dan dalam satu tinjauan Majlis Guru-Guru Besar Malaysia pada tahun 2023 mendapati bahawa 45% ibu bapa masih menyokong penggunaan hukuman rotan di sekolah untuk kesalahan yang serius. Dan dalam sebuah temu bual wacana pendidikan, seorang guru berpengalaman berkongsi bahawa kadang-kadang mereka ini berasa terperangkap antara dua dunia, dan apabila mereka ini tidak menghukum secara fizikal, tetapi sesetengah ibu bapa menuduh mereka ini terlalu lembut. Tapi dalam masa yang sama, jika mereka menggunakan rotan, mereka ini mungkin menghadapi tindakan undang-undang ataupun disiplin. Jadi tekanan daripada ibu bapa dan juga masyarakat dalam isu disiplin sekolah ini mencerminkan jurang persepsi yang wujud antara pendekatan pendidikan kontemporari dengan nilai tradisional yang masih dipegang oleh sebahagian ibu bapa ataupun masyarakat yang berada di Malaysia. Jadi kajian lain juga mendapati bahawa 67% ibu bapa yang menyokong hukuman fizikal sendiri telah mengalami hukuman tersebut semasa zaman persekolahan mereka, yang mana nak menunjukkan bahawa penerusan kitaran amalan disiplin yang merentasi generasi kepada suatu ataupun sebuah generasi. Okey, baik. Jadi yang ketiga, cabaran yang ketiga adalah berkaitan dengan peningkatan masalah disiplin. Itu antara cabaran yang dihadapi oleh guru. Di ramai guru-guru yang melaporkan peningkatan dalam masalah disiplin di sekolah yang menjadikan keadaan lebih mencabar tanpa alat tradisional seperti rotan. Jadi menurut statistik daripada Kementerian Pelajaran Malaysia,
kes salah laku disiplin dalam kalangan murid telah meningkat sebanyak 21% dari tahun 2020 hingga 2023. Itu menurut kajian ataupun menurut laporan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2024. Okay. Jadi seorang pakar psikologi pendidikan, Dr. Ahmad Muziru dari Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam kajiannya yang bertajuk Trend Disiplin Pelajar Pasca Pandemik, nyatakan bahawa peningkatan ini sebahagiannya disebabkan oleh kesan psikososial pandemik COVID-19 dan juga peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan murid. Jadi peningkatan masalah murid ini mewujudkan cabaran yang kompleks bagi guru-guru, terutama dalam konteks peralihan daripada kaedah disiplin tradisional kepada pendekatan yang lebih moden. Dan laporan daripada Institut Pendidikan Kebangsaan pada 2024 menggariskan beberapa faktor yang menyumbang kepada peningkatan masalah disiplin yang lain. Antaranya adalah pengaruh negatif media sosial, kemudian gangguan pembelajaran akibat pembelajaran atas talian semasa pandemik dan lain-lain lagi. Jadi laporan tersebut juga mendedahkan perubahan dalam jenis masalah disiplin murid dengan peningkatan dalam kes-kes yang melibatkan pembulian cyber. Sebagai contoh, naik 43%, kemudian ketagihan gadget naik 62% dan juga masalah kesihatan mental yang menyebabkan gangguan tingkah laku naik 38% berbanding dengan tahun sebelum pandemik. Okey. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru lah. Jadi kita dah lihat berkaitan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru berkaitan dengan penggunaan kaedah tradisional, kaedah hukuman tradisional. Jadi sekarang ini kita nak lihat apakah pendekatan alternatif yang lain apabila kita tidak lagi menggunakan pendekatan hukuman tradisional ini seperti rotan. Jadi yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif. Jadi konsep disiplin positif ni semakin mendapat perhatian sebenarnya di Malaysia sebagai satu alternatif kepada hukuman fizikal. Dan pendekatan ini menekankan pengajaran kemahiran sosial dan emosi, penyelesaian masalah secara kolaboratif dan juga pembangunan kawalan diri. Jadi program UNICEF, kerjasama UNICEF dan juga KPM yang bertajuk memperkasakan guru untuk disiplin positif yang dilancarkan pada tahun 2023 telah melatih lebih 2,000 orang guru dalam teknik disiplin positif ini. Dan mengikut laporan awal program ini, sekolah-sekolah yang melaksanakan pendekatan ini mendapati penurunan sebanyak 35% dalam kes-kes disiplin yang serius. Ini menurut UNICEF Malaysia pada tahun 2024. Jadi disiplin positif ini berteraskan prinsip bahawa tingkah laku murid dapat dibentuk melalui pengurusan kelas yang berkesan, hubungan guru-guru yang kukuh dan juga pengajaran kemahiran penyelesaian masalah. Jadi pendekatan ini mengiktiraf bahawa tingkah laku yang bermasalah sering berpunca daripada keperluan yang tidak dipenuhi ataupun kemahiran yang belum dikuasai.
Dan antara konsep-konsep utama disiplin positif ini adalah termasuklah penekanan kepada penyelesaian dan bukan lagi hukuman. Mengajar, yang pertama. Yang kedua, mengajar dan bukan menghukum. Tiga, pemupukan tanggungjawab kendiri. Keempat, pembinaan hubungan saling menghormati antara guru dan juga murid, dan murid bersama guru, dan juga penglibatan murid dalam penetapan peraturan dan juga penyelesaian masalah. Jadi kajian daripada Institut Pendidikan Guru Malaysia pada tahun 2023 mendapati bahawa sekolah yang mengamalkan disiplin positif ini bukan sahaja mencatatkan penurunan dalam masalah disiplin ini, tetapi juga peningkatan kepada kehadiran murid ke sekolah dan juga penglibatan dalam pembelajaran serta pencapaian akademik. Yang mana ini terbukti menunjukkan bahawa pendekatan disiplin positif ini memberi manfaat dalam pelbagai aspek perkembangan murid. Saya datangkan satu contoh. Saya datangkan satu contoh. Mungkin di sekolah boleh melaksanakan satu perkelahan kumpulan disiplin bagi sesebuah sekolah, yang mana program ini melibatkan murid-murid yang telah dikenal pasti mempunyai masalah tingkah laku dan melalui aktiviti yang berstruktur seperti permainan kerjasama, penyelesaian masalah secara kumpulan, sesi refleksi. Jadi aktiviti seperti ini, murid-murid dapat belajar kemahiran sosial dan juga emosi yang penting. Jadi itu antara contoh aktiviti yang kita boleh laksanakan bagi pelaksanaan disiplin positif inilah, iaitu perkemahan bagi kumpulan disiplin. Seterusnya, yang kedua adalah berkaitan dengan pendekatan pemulihan. Pendekatan pemulihan. Jadi pendekatan pemulihan dalam disiplin sekolah fokus kepada membina hubungan, memperbaiki kerosakan dan juga integrasi semula murid yang melanggar peraturan ke dalam komuniti sekolah. Jadi keadilan pemulihan ini yang berasal dari sistem kehakiman juvenil telah diadaptasi untuk persekitaran pendidikan dengan tumpuan khusus kepada pembinaan semula hubungan yang terjejas akibat sesebuah konflik ataupun pelanggaran disiplin. Berbeza dengan pendekatan konvensional yang bertanya siapa yang bersalah dan bagaimana mereka harus dihukum, pada pendekatan yang baru, pendekatan pemulihan yang berbunyi siapa yang terjejas, apakah kerosakan yang berlaku dan bagaimana ia boleh diperbaiki. Maksudnya di situ dia lebih kepada penyelesaian masalah, bukan lagi kepada mempersoalkan tentang sesuatu. Jadi prinsip-prinsip asas pendekatan pemulihan ini termasuklah mengiktiraf bahawa konflik dan juga kesalahan itu merosakkan hubungan dalam komuniti sekolah. Selain itu, penekanan kepada tanggungjawab dan accountability dan bukan hukuman. Dan seterusnya, pemulihan hubungan melalui dialog, persefahaman dan juga tindakan yang konkret. Saya datangkan satu contoh berkaitan dengan pelaksanaan pendekatan pemulihan ini. Sebuah sekolah memperkenalkan aktiviti bernama bulatan pemulihan sebagai respon kepada konflik murid. Dan apabila berlaku
sebarang pertelingkahan antara murid dan juga pelanggaran peraturan yang serius. Jadi semua pihak yang terbabit termasuklah murid yang terlibat, guru dan juga ibu bapa duduk dalam bulatan tersebut untuk berbincang secara terbuka. Dan mungkin kita melantik seorang fasilitator yang terlatih untuk memandu perbincangan tersebut dengan fokus kepada kesan tindakan tersebut, perasaan pihak yang terlibat dan juga cara untuk kita perbaiki. Jadi kita terus mengeluarkan satu solusi lah kepada konflik tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penglibatan komuniti dan ibu bapa. Banyak sekolah sekarang ni mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan ibu bapa dan juga komuniti dalam usaha mengekang disiplin sekolah. Jadi model sekolah keluarga komuniti yang diperkenalkan oleh KPM pada tahun 2022 menekankan perkongsian tanggungjawab dalam membentuk disiplin murid. Jadi program lain seperti Jalinan Mesra di beberapa sekolah di Selangor telah menunjukkan keberkesanan dalam mengurangkan masalah disiplin sekolah melalui penglibatan aktif ibu bapa dan komuniti dalam aktiviti disiplin sekolah. Jadi penglibatan komuniti dan ibu bapa dalam pengurusan disiplin sekolah ini berdasarkan pemahaman bahawa disiplin bukanlah tanggungjawab sekolah, pihak sekolah, guru-guru semata-mata. Tetapi ia juga memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak untuk keberkesanan jangka panjang. Jadi pendekatan ini mengiktiraf peranan penting persekitaran keluarga dan juga komuniti yang membentuk tingkah laku murid dan juga membangunkan nilai-nilai yang positif. Jadi model sekolah keluarga komuniti ni, sekolah keluarga komuniti, dia mencipta sistem sokongan yang komprehensif melalui komunikasi dua hala yang berkesan antara sekolah dan juga keluarga. Selain itu, penglibatan ibu bapa dalam perancangan dan juga pelaksanaan program disiplin selain daripada dapat pendidikan dan juga latihan untuk ibu bapa dalam kemahiran keibubapaan. Jadi sebuah kajian daripada Pusat Kajian Keluarga, Kanak-kanak dan Remaja Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2024 mendapati bahawa sebuah sekolah dengan tahap penglibatan ibu bapa dan juga komuniti yang tinggi mencatatkan sekitar 45% kurang masalah disiplin berbanding sekolah dengan penglibatan ibu bapa dan juga komuniti yang rendah. Jadi contoh pelaksanaan penglibatan komuniti dan ibu bapa ni, sebuah sekolah melaksanakan jawatankuasa disiplin bersepadu, mungkin yang terdiri daripada wakil guru, ibu bapa, pemimpin komuniti dan juga pihak yang berkepentingan. Dan jawatankuasa ini bertemu setiap bulan untuk membincangkan isu-isu disiplin semasa, kemudian merancang program pencegahan dan seterusnya mengkaji keberkesanan dasar yang sedia ada. Kemudian daripada kajian itulah lahirlah ataupun keluarlah satu cara untuk memastikan pencegahan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Dan dalam satu inisiatif, jawatankuasa ini mungkin boleh melancarkan program perundaan komuniti di mana sukarelawan yang terdiri daripada ibu bapa ataupun komuniti bergila-gila membuat rondaan di sekitar sekolah pada waktu yang mungkin pada waktu persekolahan
untuk mencegah aktiviti-aktiviti yang tidak sihat yang berlaku dalam kalangan murid. Jadi program ini dapat secara tidak langsung dapat mengurangkanlah pergaduhan dan juga masalah-masalah disiplin yang berlaku di sekolah. Jadi seterusnya kesimpulan daripada pembintangan saya ialah dalam dilema guru-guru Malaysia berkenaan dengan hukuman fizikal di sekolah, ini mencerminkan peralihan sosial yang lebih luas dalam nilai-nilai masyarakat dan juga kod etika keguruan Malaysia yang moden dan juga kerangka hak asasi manusia semakin menjajarkan ke arah pengurangan dan akhirnya menghapuskan hukuman fizikal di sekolah. Walau bagaimanapun, peralihan ini tidak boleh berlaku dengan cara drastik. Namun ia memerlukan pelaburan yang signifikan dalam latihan guru, pembangunan alternatif yang praktikal dan berkesan dan juga perubahan dalam persepsi masyarakat tentang disiplin sekolah. Jadi untuk menangani masalah ini dengan lebih berkesan, semua pihak yang berkepentingan, guru, ibu bapa, pembuat dasar dan masyarakat perlu bekerjasama untuk membina sistem disiplin sekolah yang menghormati maruah dan juga hak asasi manusia sementara masih mencapai matlamat yang diingini iaitu perkembangan disiplin pendiri dan juga tingkah laku yang positif. Seperti yang dinyatakan oleh seorang tokoh bekas ketua pengarah pendidikan iaitu Tan Sri Dr. Wan Muhammad Zahid dalam satu forum pendidikan mengatakan bahawa perjalanan kita ini dari kaedah disiplin berasaskan hukuman kepada pendekatan berasaskan pembangunan bukanlah tentang menjadi lebih lembut atau keras, tetapi tentang menjadi lebih bijak dan juga berkesan dalam cara kita membangunkan generasi yang akan datang. Wallahu a'lam. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya paparkan rujukan yang saya gunakan untuk isi ataupun pembentangan saya sebanyak 8 rujukan. Sebanyak 10 rujukan. Dan ini adalah rubrik pemarkahan bagi persembahan ini. Wallahu a'lam. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.